Saya Muhammad Hakimi Muhammad Haize. Saya Anis Nabila binti Ahmad. Sky Speak, transformasi kelancaran membaca dan sebutan baku melalui simulasi pengumuman penerbangan. Penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar masih menjadi cabaran, khususnya dari aspek kelancaran membaca, sebutan baku, intonasi serta keyakinan diri semasa membaca di hadapan khalayak ramai. Keadaan ini menyebabkan pelajar kurang berani untuk berkomunikasi dan sukar menyampaikan maklumat secara berkesan. Justeru, satu pendekatan pembelajaran yang lebih autentik, interaktif dan menyeronokkan diperlukan bagi meningkatkan kemahiran tersebut. Sky Speak merupakan inovasi pembelajaran yang menggabungkan elemen gamifikasi, simulasi autentik dan teknologi teleprompter bagi membantu pelajar meningkatkan kelancaran membaca serta penguasaan sebutan baku. Nama Sky Speak membawa maksud aspirasi untuk terbang tinggi, mencapai potensi terbaik di samping menguasai kemahiran bertutur dan membaca secara jelas, tepat dan profesional. Sky Speak dilaksanakan melalui 4 fasa utama. Fasa pertama ialah kaunter daftar masuk di mana pelajar melaksanakan aktiviti untuk memperoleh tiket penerbangan. Fasa kedua ialah pemilihan tiket mengikut zon yang telah ditetapkan. Fasa tiga ialah pemilihan destinasi kerjaya berdasarkan lokasi pada peta dunia. Fasa empat ialah simulasi pengumuman penerbangan menggunakan teknologi teleprompter. Keseluruhan proses ini menggabungkan elemen gamifikasi, pengalaman autentik dan pembelajaran aktif. Pelaksanaan Sky Speak bermula di kaunter daftar masuk. Pelajar mendaftar masuk seperti penumpang sebenar sebelum memulakan perjalanan pembelajaran mereka. Seterusnya, pelajar menjalani aktiviti tank-tank yang direka khas sebagai elemen gamifikasi. Aktiviti ini meningkatkan pelibatan pelajar serta mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Pelajar kemudian menerima tiket penerbangan mengikut zon yang telah ditetapkan. Setiap tiket mengandungi maklumat destinasi yang akan digunakan dalam aktiviti seterusnya. Melalui peta dunia yang disediakan, pelajar memilih destinasi berdasarkan kerjaya yang diminati oleh mereka. Aktiviti ini membantu menghubungkan pembelajaran bahasa dengan situasi kehidupan sebenar dan aspirasi masa depan pelajar. Pada fasa terakhir, pelajar menjalankan simulasi pengumuman penerbangan menggunakan teleprompter. Mereka membaca teks pengumuman secara lisan dengan memberi perhatian kepada aspek sebutan, intonasi, kelancaran dan keyakinan diri. Kajian yang dijalankan melibatkan seramai 74 orang responden. Dapatan menunjukkan bahawa penggunaan Sky Speak berjaya meningkatkan keseronokan membaca dalam kalangan pelajar. Selain itu, pelajar turut menunjukkan peningkatan dari aspek keyakinan diri semasa membaca di khalayak ramai. Inovasi ini juga membantu memperbaik sebutan baku, intonasi dan kelancaran bacaan. Secara keseluruhannya, majoriti pelajar memberikan maklum balas yang sangat positif terhadap pelaksanaan Sky Speak.
Antara maklum balas yang diterima daripada pelajar ialah pengalaman baharu yang saya tidak pernah lalui sebelum ini. Meningkatkan keyakinan diri, menarik dan menyeronokkan, dapat menguasai bahasa Melayu baku, dapat membetulkan cara intonasi bacaan. Maklum balas ini menunjukkan bahawa Sky Speak bukan sahaja meningkatkan kemahiran membaca, malah berjaya mewujudkan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan autentik. Sky Speak mempunyai potensi besar untuk diperluas sebagai modul pembelajaran bahasa di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Selain itu, konsep ini boleh diadaptasi dalam latihan komunikasi profesional, pengucapan awam serta program pembangunan kemahiran insaniah. Kesimpulannya, Sky Speak membuktikan bahawa pembelajaran bahasa boleh dilaksanakan secara kreatif, autentik dan menyeronokkan melalui gabungan gamifikasi, simulasi penerbangan dan teknologi teleprompter. Inovasi ini berjaya meningkatkan kelancaran membaca, sebutan baku dan keyakinan diri pelajar. Sky Speak, terbang tinggi, tetap membumi. Terima kasih.